Isu kos sara hidup, isu rumah, isu kenaikan harga dekat Johor ini, penduduk Johor betul-betul terasa. Sebab ekonomi naik, tapi poket makin nipis. BN punya kempen kepada pengundi-pengundi, terutamanya pengundi Melayu lah. Dia kata, buat apa kita nak susah-susah fikir tukar? Kita kekalkan yang dah lama ada macam UMNO dan BN, sebab yang dah lama ada ini, dia boleh buat kerja. Dia ada proven track record. 70 tahun dekat Johor. Johor hari ini become what it is sebab UMNO. Why bising-bising pasal PH? Ini parti kancil ni apa ni? Baru 50 hari tiba-tiba nak jadi wakil rakyat. Dia cakap kan. Okay. Fair enough, fair comment. Kalaulah saya boleh bawa Menteri Besar Johor ikut saya harap dia tengok semua video kempen saya, sebab mana-mana saya pergi jumpa rakyat, ketuk pintu, jumpa orang dekat pasar, dia ada video yang ikut saya. The last 9 days ceritanya macam ini. Atas ni semua nampak cantik. JB nampak membangun. Banyak property development. Jalan pun bagus sampai jam lagi teruk daripada KL sebab banyak kereta. Tapi kalau orang UMNO ikut, Menteri Besar ikut, saya pergi jumpa rakyat, saya pun terkejut. It has been very humbling experience sebab yang cantik itu nampak di atas. Yang dekat bawah ini, masalah itu berpuluh-puluh tahun tidak selesai. And lagi miskin kita, lagi lambat masalah itu nak selesai. Calon-calon kita, setiap kali dia jumpa, dia akan hantar feedback dan juga laporan kepada saya. Saya pun jadi takut sebab dengan saya kena marah dengan calon kita. Sebab bila dia jumpa pengundi, dia kata, macam mana benda ni boleh jadi? Pasar Taman Suria, sepatutnya pasar sementara. Untuk pemindahan daripada dulu, saya ingat pasar Taman Sri Tebrau, saya diberitahu. Jadi dia dipindahkan daripada pasar Taman Sri Tebrau, is only temporarily sepatutnya dekat pasar Taman Suria, sementara menunggu satu pasar baru yang lebih baik dibangunkan. Dah lebih 20 tahun. Tak ada news. Jadi mereka kekal seolah-olah sementara lah. Jadi sebab itu dia ada masalah, dia nak dapat lesen pun payah. Itu yang diberitahu kepada kami. Saya tak tahulah. Nanti kita kena tanya pegawai kerajaan Johor. Kita nak kena tanya Majlis Bandaraya JB. Betul ke tidak aduan-aduan yang dibuat oleh orang biasa ini. Jadi bila dia peniaga kecil, lesen perniagaan daripada City Council pun dia rasa susah. Bila tak ada lesen perniagaan daripada City Council, dia nak dapat lesen-lesen lain, macam lesen daripada Kementerian Perdagangan dalam negeri untuk jual barang-barang kawalan, telur, beras pun tak boleh. Dan benda ini drag untuk 20 tahun. Jadi sebab itu saya dimaklumkan, pergilah calon mana-mana pun semua kena maki dengan penjaja-penjaja.